Mana-mana operation memang akan ada rasa sakit sikit-sikit. Saya Dayang Nazariah binti Ahmad, berumur 44 tahun. Saya menetap di Sepang, Selangor. Saya buat surgery sleeve gastrectomy. Saya ada kencing manis dan kolesterol yang agak tinggi lah. Bermulanya 17 tahun yang dulu, semasa saya mengandung. Dan sehingga ke hari ini, kencing manis tu tidak turun lah. Dah cuba pelbagai-bagai cara, exercise, apa semua, memang tak menjadi. Saya perlukan surgery ni untuk mengurangkan kencing manis saya ni. Saya mengetahui tentang bariatrik ni daripada Bariatric Surgery Malaysia lah. Saya view satu persatu. Saya ada perasaan berminat untuk menghilangkan penyakit yang saya ada sekarang ni lah. Bila saya berjumpa Dr. Navin, memberikan kata-kata semangat kepada saya. Habis terus tak ada penyakitnya, tapi mengurangkan mungkin boleh 100%. Bariatrik ni bagus untuk semua yang ada penyakit agak kritikal macam saya lah, kencing manis. Mana-mana operation memang akan ada rasa sakit sikit-sikit. Kita kena fikir positif untuk kesihatan diri kita.